Ibu kamu mana, Zafran? Ibu, ada kat dapur. Waalaikumsalam. Ya bang, ya bang. Saya ada je kat dapur tadi tengah memasak. Nanti boleh kita makan sama-sama. Abang macam mana hari ni? Murid-murid abang okey tak belajar kat sekolah tadi? Tak lama lagi nak periksa dah ni. Itulah. Abang sebagai guru tidak. Kena berusaha memastikan murid-murid kat sekolah abang tu jaya. Bukan senang nak didik orang semua tu. Ada yang pandai, ada yang kurang sikit. Abang dan juga guru-guru lain kena pastikan yang semua murid tahun 6 berjaya dalam peperiksaan nanti. InsyaAllah. Betul tu bang? InsyaAllah mereka pasti berjaya dengan cemerlang. Mana Sofia? Tak nampak pun dia. Tu tengah duduk leka main handphone. Katanya dah baca buku tadi. Tanya tak tidak. Adik dah baca buku dah ibu. Ayah. Adik ni baca buku 10 minit. Main handphone leka 1-2 jam boleh pula. Cukup-cukup lah adik pergi sama baca buku balik. Yelah, adik bangunlah ni baca buku. Adik, mari sini kejap. Ayah nak cakap sikit. Adik kena rajin-rajin belajar. Jangan malas-malas. Tak lama lagi nak pergi PKK. Ayah sentiasa doakan adik berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah. Sofia boleh kan dengan cakap ibu ayah? Baik ayah, ibu. Adik minta maaf tadi. Adik cakap kasar. Maafkan adik ya. Zafran tengah study ke? Abang rajin betul dia belajar. Zafran kata nak masuk asrama penuh. Kita doakan anak kita berjaya ya bang. InsyaAllah. Amin. Zafran dah tidur ke? Belum lagi ayah. Zafran tengah baca buku ni. Ayah. Susah tak periksa PSRA ni? Tak lama lagi nak periksa. Zafran rasa berdebar pula. InsyaAllah. Kalau baca dan hafal lepas tu bernotah, ada usaha lebih, pasti akan berjaya. Yang penting kita belajar bersungguh-sungguh. Selebihnya tawakkal pada Allah. Lah ayah, betul tu. Zafran akan belajar betul-betul. Boleh masuk asrama kan ayah kan? Cita-cita Zafran nak jadi pensyarah bahasa Arab. Wah, hebat tu anak ayah seorang ni. Ayah doakan semoga Zafran berjaya. Amin. Tutur katamu bernafaskan hikmah, mutiara indah di luasnya samudra. Wajahmu bersinar bagaikan pelita, terangi jalanku yang gulita. Sekokoh gunung kau tancapkan, setinggi langit telah kau gantungkan, sebanyak bintang kau taburkan, seindah pelangi kau warnai jalan dakwah. Bangai. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muin. Kaifa halukum al-yawm? Nahnu bil khair ya Ustaz. Baik.
Semua boleh duduk. Semua buka buku teks tajwid ya. Buka muka surat 13. Tajuk idgham mutaqaribain. Okey, baik. Hari tu Ustaz dah terangkan berkenaan dengan hukum idgham. Natasha, bangun. Idgham terbahagi kepada berapa? Dan sebutkan ketiga-tiga idgham tersebut. Idgham terbahagi kepada 3, Ustaz. Pertama, idgham mutamasilain. Kedua, idgham mutaqaribain. Dan ketiga, idgham mutazanisain. Bagus, Natasha. Okey, baik. Hakim, kamu pula. Apa contoh ayat Quran idgham mutamasilain dan mutaqaribain? Ustaz nak 2 contoh. Setiap satu hukum tadi. Alamak, saya lupalah, Ustaz. Tak ingat. Apalah kamu ni Hakim, itu pun tak ingat. Ustaz, saya tahu Ustaz. Contoh ayat idgham mutamasilain, izahaba yukriduhunna. Idgham mutaqaribain, alam nahlukum wa qurrabi. Macam tu lah. Contohilah ketua kelas kamu ni. Boleh jawab. Bukan susah sangat nak ingat. Ustaz nak semua kena hafal contoh-contoh atau misal-misal ayat Quran tu bagi setiap hukum. Faham semua? Faham, Ustaz. Ustaz, dengar cerita ada guru baru masuk sekolah kita. Guru perempuan. Betul ke, Ustaz? Betul tu Zara. Ada guru perempuan baru masuk sekolah kita. Kejap lagi dia masuk. InsyaAllah, guru tersebut akan mengajar subjek bahasa Arab. Itu pun ustazah baru kamu. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Okey, baik. Semua boleh duduk. Terima kasih, Ustazah. Nama Ustazah Husna binti Muhammad. Ustazah akan mengajar kamu semua mata pelajaran bahasa Arab. Ustazah tinggal dekat mana? Ustazah dah kahwin ke? Ustazah ni cantik lah. Kamu ni mana boleh cakap macam tu? Macam tak ada adab je dengan Ustazah. Walaupun Ustazah memang cantik, kan? Ustazah, kita nak belajar apa hari ni? Baik, hari ni kita belajar subjek bahasa Arab. Tayyib. Nahnu nata'alam al-lughatil arabiyyah. Awalan, nudarisu fil mawdu' al-af'al. Iftahu safha 14. Ya Ra'is al-Fasli. Kam aqsamul af'al. Aqsamul af'al ila salasa. Awalan al-fi'lul madi. Saniyan al-fi'lul mudhari'. Salisan fi'lul amri. Ya Ustazah. Ahsanta. Tayyib. Ya Natasha, uzkuri al-misal fil fi'il madi ma'arafti. Hadza sahlun jiddan ya Ustazah. Al-kalimah fi'il madi. Zahaba, faraza, jalasa, fataha. Lain-lain lah Ustazah. Ustazah, Ana tahu Ustazah. Kataba, dakhala, akala, syariba. Wah, ahsantuma ya Natasha wa Zara. Tayyib. Ila tullabil kiram. Ij'al hadha af'al jumlatan mufidatan. Ana ya Ustazah. Masalan Allahu Rabbi ya Ustazah. Ana nasitu. Apalah kau ni, itu pun tak tahu. Tengok aku ni. Naam ya Ustazah. Masalan Zahaba Muhammadul ilal madrasati. Kharajat Fatimatun minal fasli. Masya Allah, tabaraka ya Luqman. Ijabutaka sahihatan ya Luqman. Ahsantum. Hal fahimtum madza nadrusu yaum?
Alina ya Ustazah. Okeylah, insyaAllah kita sambung lagi esok. Esok kita buat latihan. Bangun. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak mudah sendirian. Ada waktu ku teruskan, ada waktu ketakutan. Kadang-kadang sendirian, dengan perasaan. Tiada teman yang paling indah selain doa-doa. Aku dahaga lah. Kau dahaga tak? Aku dahaga juga. Jom kita pergi kedai makan. Kita lepak. Kita minum air. Alright tak? Okey juga tu. Jom. Aku pun dari tadi tak best fashion. Boleh pergi kedai teh ais apa? Dek, ada nak apa? Kak, bagi teh ais satu. Aku pun nak juga. Sekalilah teh ais. Aku pun. Kak, bagi teh ais 3 lah. Minum sini ya. Okey. Jom kita minum kat meja sana. Boleh borak-borak? Jom. Ustaz lah. Lah. Ustaz kita ni yang mengajar masa kita sekolah agama dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kenal lagi kita orang tak? Ni Ustaz Ikmal kan? Ustaz yang mengajar kita dalam subjek tajwid tu. Subhanallah. Yelah, Ustaz pun dah lupa. Kamu Luqman kan? Ketua kelas kan? Betul tu Ustaz. Saya Luqman. Ustaz ingat saya lagi. Kamu pula mesti Zafran. Dan kamu Jap. Ustaz lupa pula. Saya Zafran lah Ustaz. Sabar hati Ustaz tak ingat saya. Ustaz dah lupakan saya. Ya. Kamu Zafran. Baru Ustaz teringat. Duduklah. Boleh kita sembang panjang. Dah lama tak jumpa korang. Semua sihat? Sihat Ustaz. Kamu semua sekarang buat apa? Masa Ustaz kerja apa sekarang? Oh, saya Ustaz kerja bagus. Ustaz, saya dah jadi engineer. Bina bangunan Ustaz. Hebat tak saya Ustaz? Oi, belagak ni kau. Sikit-sikit dah lah. Saya Ustaz dah jadi pensyarah bahasa Arab di salah sebuah universiti antarabangsa di Selangor. Alhamdulillah. Berkat Ustaz dan guru-guru lain yang mengajar kita semua, kami semua tak akan lupa. Kamu pula sekarang buat apa? Saya Ustaz. Oh, saya biasalah Ustaz. Saya dah jadi businessman yang berjaya. Saya ada kereta besar, rumah besar, isteri besar. Lupa dah. Saya belum kahwin lagi Ustaz. Saya dah jadi orang kaya. Wah, Alhamdulillah. Syukur kamu semua dah berjaya. Ustaz rasa gembira bila kamu semua dah berkejaya dengan hebat dan dahsyat.
Ustaz sebenarnya buat apa kat sini? Sorang-sorang pula tu. Ke Ustaz tunggu kawan? Tak adalah. Ustaz sebenarnya tunggu isteri Ustaz. Dia tengah beli barang kat kedai. Jadi Ustaz lepak kejap sambil minum air kat sini. Oh, gitu rupanya. Ustaz, teringat dulu Ustaz pernah marah kita orang sebab malas baca buku. Dah lah kerja sekolah tak siap, kan? Itu kau. Kau lah yang tak siap kerja sekolah. Aku siap lah weh. Hele, aku pun sama lah. Tak siap juga walaupun aku seorang yang jujur. Hehehe. Seronok kan bila kita semua layan memori masa kamu sekolah agama dulu? Ustaz dulu pun taklah garang sangat kan? Ustaz tegas macam tu je. Supaya kamu berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Tengok sekarang, kamu semua dah berjaya kan? Alhamdulillah Ustaz. Syukur pada Allah Ta'ala. Apa kata kita layan balik ingatan kita masa kat sekolah agama dulu? Cuba kamu semua bayangkan. Oh, Ustaz. Stop. Nak bayang macam mana? Tak faham lah. Okey. Sekali lagi. Cuba kita ingat dan bayangkan. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah yang cantik dan handsome hari ini. Semoga Ustaz dan Ustazah diberkati Allah Ta'ala. Amin. Baik, semua boleh duduk. Okey, hari ini ada sedikit makluman yang Ustazah ingin sampaikan. Ustazah, silakan. Okey, baik semua. InsyaAllah hari ini adalah hari yang terakhir kamu semua belajar di sini. Keputusan peperiksaan kamu semua dah tahu. Semua tahu kan kamu dapat keputusan apa? Dah tahu, Ustazah Husna. Keputusan saya dah tengok semalam, Ustazah. Alhamdulillah, saya dapat pangkat mumtaz. Alhamdulillah, tanya Natasha. Yang lain macam mana? Saya Ustazah, saya dapat mumtaz juga. Dia Ustazah, dia dapat naik bidan.
Engkau ni sibuk je lah. Alhamdulillah, okeylah tu keputusan yang kamu buat oleh ni. Ustaz dan Ustazah rasa sangat bersyukur. Di mana sekolah kita pada tahun ini seramai 100% berjaya berbanding tahun lepas. 30 orang murid kita semua lulus. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum tu, Ustaz nak maklumkan sekolah kita akan buat ihtifal dan graduasi pelajar tahun 6 dan penyampaian anugerah bagi pelajar-pelajar yang cemerlang. InsyaAllah. Ya, betul tu murid-murid. InsyaAllah kita akan buat minggu depan. Minggu depan, Ustazah? InsyaAllah minggu depan. Rasa macam sekejap je kita kat sekolah ni. Tengok-tengok dah habis darjah 6. Lepas ni kita semua akan ke tingkatan 1. Rasa rindu pula kat guru-guru. Ustaz, mak ayah saya dah mohon dah sekolah berasrama penekak online. Rasa terja pula nak masuk asrama. Tapi itulah, kami semua rindukan Ustaz dan Ustazah semua. Tak apalah, setiap yang bertemu pasti akan berpisah. InsyaAllah, ada rezeki dan umur panjang, kita akan jumpa nanti. Ustaz, Ustazah, kami semua minta maaf atas kesilapan dan kesalahan kami selama ini. Banyak dosa kami kepada Ustaz dan Ustazah. Tak dengar kata lah, tak ikut arahan lah, malas buat latihan lah, kan? Itu korang lah, aku tak. Aku rajin apa? Itulah, saya suka malas. Tak baik cakap macam tu dah kan? Cakap elok-elok. Okey. Ustazah dan Ustazah kat sini pun sama. Kalau ada kata dan terikhlas kata, guru-guru pun sama. Minta maaf. Kami di sini sentiasa mengingati semua murid yang telah menyambung pelajarannya ke peringkat menengah. Kami di sini takkan lupa. Ustaz, Ustazah, jom kita ambil gambar nak buat kenang-kenangan. Mana dah tahu satu hari nanti kita jumpa lagi kat mana-mana. Boleh? Guna phone Ustaz lah. Handphone Ustaz terang sikit. Handphone baru kan. Okey, pelajar-pelajar semua susun kerusi sebelah-sebelah. Memanjang macam ni. Ustaz dan Ustazah di tengah-tengah. Pelajar lelaki sebelah Ustaz, pelajar perempuan sebelah Ustazah. Baik, Ustaz. Ustaz, cop nanti. Apa lagi? Tak kena ni, Hakim. Ada yang tertinggal ke? Lah Ustaz. Ustaz tak bagi semua pelajar tahun 6 bergambar. Semua orang tertinggal kat luar. Dia buat Aisyah men, Ustaz terlupa lah. Pergi panggil dia orang semua. Oi, Ustaz panggil lah. Nak bergambar ni buat kali terakhir untuk kenang-kenangan.
siapa nak ambil gambar ni? Saya Ustazah. Okey, semua duduk rapat-rapat. Yang tepi tu dapat sikit. Yang tepi tu dapat sikit. Okey, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Okey, freestyle. Sekejap. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Masih teringat debar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Dia melodi yang beralun dan setia, baik kata-kata berlaku, semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah bertemu. Takkan tahu senyumanmu itu menenang hatimu. Hapus semua
Itu lembik tak?